Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, beda-bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Yap. Aku rasa masih lagi tak terlambat lah. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan kita tengok setiap tahun dekat Malaysia ni lah, ataupun di rantau Asia Tenggara ni, bila raya je dia ada trend-trend lah. Trend yang in tahun ni, tahun lepas. Macam tahun-tahun sebelum ni adalah trend orang kata zaman-zaman PKP. Ada yang trend dekat rumah baca khutbah raya, pakai payung lah benda. Sebab apa? Sebab PKP. Sebab tak dibenarkan pergi masjid. Dan yang paling famous sekali bila kena mengena dengan tarian, ada je. Kalau tahun lepas tarian macam tu, kalau tahun yang sebelum tu tarian macam ni pula. Tahun ni ada yang trend baru, tarian nak terima duit raya. Kalau kau nak duit raya, kau kena menari macam ni. Lepas tu biasalah kalau dekat Malaysia ni, kalau benda-benda yang trend, yang in, yang trending, yang viral, orang kita memang senang nak terikut. Dia tak siasat, dia tak tengok, dia nak ikut. Sebab apa? Nak view. Bila view banyak, lepas tu bolehlah kau jadi famous. Lepas tu bubuh beg kuning, dapat duit. Tapi dalam sedar tak sedar, tengah-tengah kita ikut trend tu, sebenarnya ada unsur-unsur yang cuba diselitkan, yang nak merosakkan akidah kita. Sebenarnya tarian yang korang perak nak buat tu, yang terima duit raya, sampaikan orang tua pun kau ajar, budak-budak yang tak tahu pun kau ajar, asalkan kau ni nak ikut trend je, sebenarnya dia adalah menyerupai kaum yang korang benci itulah. Nampak. Dia bukan setakat sama dengan pergerakan apa semua ni. Muzik pun muzik yang sama. Sampai ada seorang ustazah yang famous ni, dia bagi teguran dekat dia punya posting. Lepas tu ramai pula yang komen, ustazah ni tak cool lah, tak sempoi lah, raya setahun sekali lah, dalam Islam berhibur tak salah. Memanglah tak salah dalam Islam, tapi kalau dah menyerupai kafirun itu salah lah tu. Dah ada dah dalam hadis sahih pula tu, Nabi pesan, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kalangan kaum itu. Kau nak jadi Yahudi ke? Sebab itulah dalam Islam ni dah diajar dah tabayun. Selalu dengar kan tabayun. Jika ada seseorang yang fasik datang membawa perkabaran, membawa berita, maka tabayunlah dulu, yakni telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan sesuatu bahaya pada satu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian akan menyesal atas perlakuan kalian. Dia bukanlah sahaja benda-benda ni dalam bentuk berita ke, info ke, tapi benda-benda viral ni pun kau kena siasat dulu. Semakin kita ke akhir zaman ni, memang akan ada je unsur-unsur nak menyelitkan, yang nak merosakkan akidah. Sebab depa-depa ni sekarang dah makin bijak. Diorang dah tak memerangi dengan cara fizikal lah, ketenteraan lah, apa benda lah. Sebab tahu dia punya apa benda, banyak pakai duit, lepas tu casualties apa semua. Jadi apa cara diorang nak merosakkan kita? Dengan benda-benda viral lah. Yes, betul, ikut trend, ikut peredaran zaman. Tapi lagi baik kalau sampai sesuatu benda tu, jangan follow macam lembu. Faham tak? Jangan jadi macam Konoha. Kau follow macam lembu, kau siasat dah dulu.
teliti dulu, tengok dulu benda ni bagus ke tak, benda ni ada menyerupai kaum lain ke tak, benda ni dari sisi akidah, dari sudut Islam okey ke tak. Dan aku tahu akan ada orang-orang puak-puak yang akan cakap, engkau benda-benda macam ni jangan ikut Yahudi. Benda-benda lain macam Facebook lah, macam benda lain menyanyi semua tu kan ikut Yahudi. Ni musibat, dengar sini okey. Aku dah sampaikan part aku okey. Benda-benda yang kalau kita boleh jauhkan, kita boleh elak, yang kalau kita elakkan, kita tinggalkan, tak merugikan kita pun, tinggalkanlah. Dan aku ni hanya menyampaikan, kalau hampa nak ikut kah, hampa tak nak ikut kah, suka hati hampa. Tapi kalau benda ni yang korang nak pertahankan, nanti kalau anak cucu korang ikut, korang time-time tu mungkin dah bertaubat ke, dah berubah ke, dah berhijrah ke, tiba-tiba hampa nampak anak cucu hampa pula buat, jangan salahkan orang lain. Sebab hampa dulu bila aku tengok, bila orang lain tengok, hampa buat donornya. Jadi beringat-ingatlah sebelum kita masuk dalam golongan yang terlambat, terlewat. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Selamat Hari Raya. Tuh, pergi beraya dulu. Puasa 6. Jangan lupa.